Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sirih berlipat terletak rendah, sirih dari Pulau Mutiara. Pemanis kata, madah nan indah. Awal bismillah, pemula bicara. Nama saya Puteri Nurdia Al-Zahra binti Zulkifli dari PISMP 2025-2030. Hari ini saya ingin berkongsi sebuah buku klasik yang sangat terkenal dalam khazanah Melayu, iaitu Peristiwa-Peristiwa Hikayat Hang Tuah. Buku ini diterbit pada tahun 1979, diselenggara oleh Abu Bakar Hamid dan dicetak oleh Percetakan Dewan Bahasa dan Pustaka Kuala Lumpur. Buku ini mempunyai 189 muka surat. Buku ini menceritakan kisah pahlawan agung Melaka yang penuh dengan nilai keberanian, kesetiaan dan pengorbanan. Buku ini mengisahkan kehidupan Hang Tuah sejak zaman mudanya hingga menjadi pahlawan utama kerajaan Melaka. Antara peristiwa penting yang diceritakan ialah persahabatan era tentera Hang Tuah, Hang Jebat, Hang Kasturi dan Hang Lekir. Terdapat juga kisah Hang Tuah yang difitnah lalu dibuang negeri, pemberontakan Hang Jebat menuntut keadilan dan akhirnya pertarungan tragis antara kedua-dua sahabat yang menjadi kemuncak cerita. Apa yang menarik? Hikayat ini bukan sekadar kisah kepahlawanan tetapi juga menyelipkan nilai moral tentang kesetiaan, delima antara sahabat dan pemerintah serta semangat mempertahankan maruah bangsa. Antara keistimewaan buku ini ialah gaya bahasa klasik yang indah dan puitis mencerminkan kekayaan kesusasteraan Melayu. Selain itu, jalan cerita yang penuh dengan konflik membuatkan pembaca tertarik untuk mengikuti kisah seterusnya. Di samping itu, buku ini mengandungi nilai moral yang masih relevan hingga kini, seperti pentingnya taat setia, persahabatan dan pengorbanan. Buku ini mengajar kita tentang kesetiaan seorang hamba kepada rajanya, keberanian menentang musuh dan harga sebuah persahabatan. Ia juga menunjukkan bahawa fitnah dan pengkhianatan boleh menghancurkan persaudaraan serta mengorbankan nyawa. Buku ini sesuai untuk dibaca oleh pelajar sekolah menengah, mahasiswa serta sesiapa sahaja yang ingin mengenali khazanah sastra klasik Melayu. Ia juga bermanfaat untuk penyelidik sejarah dan budaya Melayu. Secara peribadi, saya berpendapat nilai dan jalan ceritanya sangat kuat. Walau bagaimanapun, cabaran untuk saya adalah penggunaan bahasa klasiknya memerlukan kesabaran untuk difahami. Kesimpulannya, peristiwa-peristiwa hikayat Hang Tuah adalah sebuah karya penting yang wajar dibaca dan dihargai. Ia bukan sahaja menghiburkan tetapi juga mendidik kita tentang makna kesetiaan, persahabatan dan pengorbanan. Saya sangat mengesyorkan buku ini kepada semua pembaca yang ingin mendalami kesusasteraan Melayu klasik. Sekian sahaja resensi saya. Terima kasih kepada semua kerana sudi mendengar.